Dalam Jujutsu Kaisen, adakah power itu dari talent atau usaha? Jom kita lihat siapa yang bergantung pada bakat semula jadi dan siapa yang berhempas pulas melalui kerja keras. Yang pertama, Gojo Satoru. Gojo pure talent. Dilahirkan dengan six eyes dan limitless. Dia sememangnya ibarat dewa sejak hari pertama. Lalu, Yuta Okkotsu ialah satu lagi natural prodigy. Dikurniakan curse energy yang sangat besar dan kopi teknik yang terlampau broken. Hiromi Higuruma pula mewakili talent yang luar biasa. Dia ialah seorang genius mula jadi yang menguasai curse energy dan domain expansion dalam masa 12 hari sahaja. Namun, Megumi Fushiguro ialah definisi bakat yang mensia-siakan potensi. Dilahirkan dengan teknik Legenda Ten Shadows, corak pemikiran yang kurang telah menahan potensi sebenar dirinya. Maki dan Toji pula sebaliknya, dikatakan kerja keras atau lebih tepatnya secara tiba-tiba awaken Heavenly Distraction. Dengan tiada langsung curse energy, mereka mampu memaksimumkan keupayaan fizikal untuk menjadi raksasa yang sebenar. Dan Yuji Itadori pula melambangkan kerja keras dan penderitaan. Walaupun mempunyai genetiknya yang tersendiri, dia mendapat kuasanya melalui trauma tanpa henti dan penggunaan Black Flash yang semakin sempurna. Dan akhir sekali, Ryomen Sukuna. Boleh dikatakan gabungan kedua-duanya, talent dan kerja keras. Dia dilahirkan sebagai raksasa, tetapi penguasaan jujutsu yang sempurna itu datang daripada ketaksuban mutlak dan pengalamannya yang tersendiri. Namun, apa pandangan korang tentang ini?